Orang yang bijak adalah orang yang cepat mencari peluang. Contoh macam Jack Ma kan, dia yang seorang yang nampak boleh letak macam dalam Alibaba tu semua barang-barang tu boleh di-purchase secara online kan, di mana kita pun tak terfikir ada macam boleh buat supermarket. Jadi maknanya dia dapat cari peluang yang baru dan dia dapat hasil dia lebih cepat lah daripada orang lain. Sama juga macam apa-apa social media ke apa kan, macam TikTok contohnya, bila orang yang cepat dapat peluang ni, so dia akan dapat hasil yang lebih tinggi lah. Saya rasa orang yang berani nak macam nak mencari peluang yang baru. Apa yang Puan rasa kita perlu buat instead of kita fikir nanti dulu, untuk kita make sure yang kita terus buat tindakan? Saya rasa yang paling penting ialah untuk dapatkan ilmu lah. Dapatkan ilmu. Maknanya mungkin dia cakap nanti dulu ke apa, sebab tak tahu apa cara yang sesuai untuk buat kan, ataupun kita macam ikut-ikutan. Lepas tu kita pun terlalu memikirkan pandangan orang lain semua. Jadi contoh kan, macam katalah macam saya terangkan dalam episod 1, bila kita tak cukup pendapatan, kita buatlah macam pendapatan tambahan yang lain. Lepas tu nanti orang akan cakap, kau dah kerja bagus, pergi tambah lagi kerja kan. Macam faham tak? Maknanya kita terlalu risaukan perception orang lain lah. Jadi bagi saya, kita buat apa yang selesa untuk diri kita lah. Kita tahu macam benda tu memang untuk keselesaan keluarga ke macam tu. Yang saya rasa yang paling penting ialah dapatkan ilmu dulu. Okay, contoh macam kita nak ceburkan bidang dalam perniagaan. Jadi sebelum nak ceburi dalam bidang perniagaan, dapatkan ilmu dulu. Ada banyak macam mentor-mentor perniagaan kan yang boleh latih mengenai perniagaan. So dapatkan ilmu. Lagi spesifik, contohnya kita nak buat homestay contohnya. Dapatkan macam ilmu, masuk kelas-kelas yang untuk macam homestay. Lepas tu dapatkan ilmu, lepas tu dapatkan macam berapa modal yang sesuai, apa yang sesuai. And then katalah kita kenal pula, kita ada macam kita masuk macam maybe Facebook page yang owner homestay, berkenalan dengan diorang, tanya macam mana semua tu, mungkin boleh pergi jumpa, dapatkan macam coaching ke apa semua. Dan kalau rasa benda tu sesuai dan bersedia, baru kita ceburilah bidang perniagaan tu. So maknanya ilmu tu penting.